50 hari kita shoot. So 50 hari shoot, so dalam tu saya sempat hujung tu baru saya mula. Awal-awal tu saya terpaksa lari 2 set, kena buat takluk. Tu yang tengok first episode saya gelap kan. Sebab memang tengah shoot kat sana hitam bang. Tu rambut macam askar. Sebab dia selepas ada anak, sebab berkahwin orang kata. Oh, lepas ada anak, masa tu lepas anak kejut aku. Laris lah. Masih laris lah dalam usia. Belum. Saya baru 27 lah. Apa ni? Tak, saya masa saya tak ada, sebab saya tak banyak shoot TV. Tak ada. Bukan tak ada, saya settlekan 3 filem, 1 series. Sepanjang Usha tengah mengandung tu, so saya buat Munajat Kekasih dengan Osman Ali. Saya shoot ni. Saya buat takluk dan saya buat 1 lagi filem dengan Feroz Kadir. 1 saja. So tu Moses semua tak masuk TV. Jadi tu mungkin orang ingat saya tak nampak saya tu, saya pun tak berapa aktif sangat dekat IG tu semua. Saya tak pernah demand lah, orang kenal saya lah. Perangai saya tak pernah demand. Siapa mana karya yang best, karya yang boleh untuk ketengahkan bakat saya akan ambil. Saya tak ada masalah, saya tak memilih. Saya rasa macam saya tak mampu untuk carry karakter tu, saya tolak. Simple macam tu je. Okey, cerita pasal anak. Anak. 2 bulan sekarang. So bila kata menjaga yang ditunggu-tunggu sekarang. InsyaAllah, okey, saya dah ada anak. Alhamdulillah. Semua orang saya seronok sebab semua orang, siapa yang follow saya daripada awal masuk industri ni, daripada zaman bujang tiba saya dah kahwin, jadi semua orang tahu dan tahu karakter saya. Macam mana kamu boleh jadi bapak, panggil dia macam ni semua. Dan sekarang terselah lah saya jadi bapak tu macam mana. Sebab nama Haura Ukaira. Dah 2 bulan dah, nak masuk 2 bulan dah. Alhamdulillah, baby sihat, panjang. Panjang. Kejut kita orang. Banyak saya tengok macam muka saya sikit. So dapat mata saya sebab saya macam baby Jepun pula keluar ni. Macam Jepun ni. So saya tahulah kalau mata bulat memang ikut mak dia lah. Mata macam ni memang ikut saya. Okey, dia awal-awal susah sikit. Tak ada susah lah baby kan. Jadi saya tukar-tukar shift dengan Usha. Usha ambil siang, saya ambil malam. Tapi malam tu Usha ada bangun jugalah. Susah malam. Sebab di malam dia macam nak tidur tak nak tidur. Jadi susah juga. Dia suka berjaga malam. Ya, sebab dia punya masa dalam perut dia tendang waktu malam. Jadi kacau dia masa siang. Kacau dia bagi dia tidur. Saya kacau, mak dia pula marah. Tak jadi mak dia. So sekarang ni tengah nak cuba tukar dia punya ni, tukar dia punya time. Kau ingat boleh. saya buat macam mana malam kena goyang tidurlah saya. Tolonglah. Saya memang berjaga malam. Saya limit saya sampai 4. Okeylah 4:30 dah ngantuk lah. Tapi dia langgar, lawan saya pukul 7. Kata lah ayah nak tidur ni ya. Tolonglah. Dia tak meragam apa kan. Baby lah. Dia meragam yang macam sikit kan, macam dia dah senyap dia dapat tidur kan dia kan. Dia bangun balik. Tapi seronok. Best. Dia puas bila dapat tidur kan dia tu. Benda satu kepuasan yang macam best sangat. Sekarang cabarannya berjaga malam lah. Sebenarnya berjaga malam. Lepas tu cabaran yang next kita nak cari, memang dia combine susu dua-dua kan. So nak cari susu formula yang okey dengan dia tu. So kita tukar few susu. Kadang-kadang ada yang dia luak balik, ada yang muntah, ada yang dia punya najis tu tak apa cantik. Jadi kita cari yang betul-betul yang cabaran juga. Sebenarnya sebanyak